berniaga ke, nak cari duit ke, dropship ke apa segala, dengar baik-baik. Bisnes ni mati, yang hidupkan bos. Yang menghidupkan bos. So jangan pernah lepaskan dan tak pedulikan dan biarkan dia autopilot sebab dia akan ke auto toilet. Sebagai bos hari-hari belajar, fikir pasal orang, upgrade. Jangan dulu takut yang selesa. Kebanyakan yang saya jumpa, yang jumpa saya start belajar dengan saya, dia gini. Bila udah boleh run, dia dah hayal. Bos ni dah jadi malas, dah suruh budak, dia dah tenang. Budak berhenti. Stop. Aku tak tahu nak buat macam mana. Budak aku belah. Padahal dia lupa, dia dulu pioneer pun seorang je. Seorang, kedua orang, tiga orang. Tapi bila dah lemak manis santan kelapa muda. Sebab tu bos kena cepat belajar. Standby. Sebab tu Bos Ijan dekat gudang Bos Ijan atau dekat sini, Bos Ijan masih pioneer tentang ilmu. Pioneer. Bos Ijan masih study hard. Staff saya nak tidur ke, staff saya nak balik ke, nak cuti, dia orang cuti biasa. Saya masih saya pioneer. Sebab saya tahu saya daripada bangsa modal 4,800. Saya ingat dulu modal saya 7,000. Saya dulu, abang cerita dengan orang, modal 7,000 saya ingat abang. Rupanya Abang Iwan kira balik. Sebab Abang Iwan yang ingat 4,800 je rupanya dulu. Habis 7,000. Abang dulu dah jenis cerita 7,000, rupanya 4,800.